SST dan GST, yang mana lebih baik, yang mana lebih bagus? Yang inilah orang duk sembang sehari dua ni kan, kencang kita dengar soal bercakap tentang SST. Ada yang kata SST lagi bagus, ada yang kata GST ni lagi bagus kan. Dan tak kurang juga ada orang yang menyindir Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bila Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut tentang GST, General Services Tax. Dia nak kata GST itu, G itu general, padahal yang akronim asalnya G itu bukan general. Akronim asalnya adalah G itu adalah Goods and Services Tax. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut General Services Tax. Dia sebenarnya apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut GST, General Services Tax ni, dia tidak merujuk kepada akronim GST itu. Tetapi general itu maknanya apa? Maknanya semua peringkat kena cukai. Itu yang nak disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Semua peringkat daripada penghilang, peruncit, kedai sampai end user, semua peringkat kena cukai. Itu sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut GST, General Services Tax. Kita dah menganjing, tak apalah. Itu hak korang, kebebasan bersuara. Korang boleh kritik, korang boleh persuarakan, korang boleh cakap pasal Datuk Seri Anwar sebut GST, General Services Tax tu. Terpulang kepada masing-masing. Itu hak kebebasan bersuara yang dibenarkan oleh negara kita. Tak ada masalah. Jadi saya pun tak nak sembang berkenaan dengan GST ni apa dia ataupun SST ni apa dia. Sebab bagi saya, ketika kita sedang berdebat secara hangat antara kelebihan SST dan juga GST, yang mana bagus, yang mana tak bagus, kita lupa bahawa kedua-dua ini, sama ada GST ataupun SST, ia adalah satu bentuk mekanisme semata-mata, atau dengan kata lain, GST dan SST ini kaedah untuk mengumpul hasil-hasil kepada negara. Di kaedah, mekanisme. Bila sebut soal kaedah dan mekanisme, fokusnya cuma satu, iaitu macam mana hasil-hasil daripada negara ini kita dapat tingkatkan. Itu kaedah semata-mata. Bila bincang soal ini, GST ataupun SST, fokus yang kita yang perlu fikirkan, yang perlu kita fokuskan ialah bukan soal kaedah ataupun mekanisme, yang mana lagi bagus, yang mana tak bagus kan. Kita perlu fokus macam mana duit itu diuruskan, tata kelola dan juga ketelusan. Itulah yang paling utama yang bagi saya kita perlu beri perhatian. Soal tata kelola, soal ketelusan, bagaimana duit itu dikutip daripada rakyat, dan bagaimana juga duit-duit cukai ini dikembalikan kepada rakyat. Sama ada dalam bentuk subsidi, sama ada dalam bentuk kesihatan, pendidikan dan sebagainya lah, diberikan balik kepada rakyat. Itu sebenarnya perkara yang saya rasa kita patut bincang. Bukan soal perbandingan GST dan SST sangat pun. Soal macam mana duit tu nak bagi balik pada rakyat. Kau dah kutip duit cukai aku bayar cukai. Beli barang kena bayar cukai. Dah tu apa yang manfaat aku bayar cukai dapat balik dekat aku? Apa manfaat aku bayar cukai yang aku akan dapat balik? Itu rakyat yang kena tanya sebenarnya. Maksudnya apa? Pengurusan kepada hasil-hasil cukai ini. Apa yang rakyat dapat? Sebab itu fokus utama bukan pada kaedah kutipan, tetapi fokus utama ialah macam mana pengurusan hasil cukai ini diberikan kembali kepada rakyat. Itu yang patut kita bincang sebenarnya. Ada orang kata, bang, GST ni bang, dia kan lagi efisien, dia kan lagi bagus sebab dia boleh mengelakkan ketirisan daripada kutipan cukai, dia boleh mengelakkan orang nak lari daripada cukai, dia boleh elak semua benda tu. Betul. Memang betul benda tu. Dia boleh elak, boleh halang orang untuk lari daripada bayar cukai. Itu betul. Tetapi dari sudut pembayar cukai, kita nak bercakap dari sudut bagaimana kerajaan menguruskan hasil cukai tu. Soal orang nak bayar kaedah, itu kita mekanisme kita boleh bincang kemudian. Soal sekarang ini ialah kerajaan bila dah dapat duit, macam mana nak bagi balik kepada rakyat. Itu paling penting. Ada yang mempersoalkan berkenaan dengan barang-barang yang dikenakan cukai. Pisang kena cukai, apple kena cukai, buah pear kena cukai, buah-buah yang diimport kena cukai, mangga yang diimport daripada Thailand RM4 sekilo kena cukai. Sedangkan mangga dekat Malaysia harum manis RM45 sekilo tak kena cukai.
Buah yang murah kena cukai walaupun import daripada luar negara, buah yang mahal dalam negara tak kena cukai. Ada yang mempersoalkan sebegitu. Dia macam ni lah. Soal teknikal ni, kita balik pada teknikal sekejap. Soal teknikal ni, dia apabila kita sebut soal kaedah, teknikal, mekanisme, benda ni boleh berubah. SST ni dia bukan benda baru. SST diperkenalkan dalam Malaysia sejak 1970-an lagi. 1972 tak silap saya. Dia bukan benda baru, tapi sejak daripada tahun 70-an sampaikah sehinggalah nak laksanakan GST sebelum ini, penambahbaikan kepada sistem SST itu sentiasa berlaku. Tambah baik, kurang sini, tambah baik kat situ, kurang dekat sana, tambah baik dekat sini. Ada yang nampak tak elok, dia buang, kemudian ditambah benda yang baru. Makna kata, bila kerajaan hari ini nak laksanakan kembali SST, dia tidak statik. Dia tidak statik. Kaedah cukai ni orang buat, manusia yang buat. Kerajaan ni manusia yang buat. Mungkin ada cacat celah, kekurangan di mana-mana pihak, di mana-mana tempat. Tapi pada asasnya ialah benda tu boleh berubah. Dan benda ini juga disebut oleh setiausaha politik kepada Menteri Keuangan, Saudara Kamil Muning tak silap saya. Benda tu tak statik. Dia boleh berubah dan boleh diperbaiki dari semasa ke semasa. Soal teknikal dipersilakan untuk siapa sahaja mengkritik, siapa sahaja untuk bagi pandangan. Dan insya-Allah kita yakin kerajaan akan boleh tolak ansur. Kita sangat-sangat yakin kerajaan boleh ubah sesuatu perkara itu daripada yang tak berapa nak elok kepada yang lebih elok. Semua sekarang ni kita laksanakanlah dulu. Bagilah kepercayaan kepada kerajaan. Kemudian ada jugalah respon daripada bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia kata apa? Dia kata kerajaan hari ini hanya bersandiwara apabila kutipan cukai ini kononnya yang kaya sahaja kena, yang miskin tak kena. Dan kutipan ini disebut sebagai Robin Hood. Kutip daripada orang kaya bagi kepada orang miskin. Kaedah Robin Hood. Muhyiddin kata sandiwara semata-mata. Dia tidak sandiwara, tuan-tuan. Dan inilah sebenarnya keazaman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berpuluh tahun Datuk Seri Anwar sebut tentang jurang perbezaan antara orang yang kaya dengan orang miskin tu terlalu besar. Kaya sangat, miskin sangat. Jadi jurang itulah yang Datuk Seri Anwar cuba rapatkan. Kaya boleh, tapi miskin tidak terlalu miskin. Orang miskin masih lagi boleh survive dalam kehidupan. Ini yang nak dibuat oleh kerajaan hari ini. Bukanlah kita nak sebut kita ni baik, bagus, tidak. Tapi kerajaan hari ini cuba nak pastikan bahawa perbezaan antara orang kaya dan orang miskin itu terlalu besar signifikan dia. Nak rapatkan yang jurang itu yang besar tu, kita nak rapatkan balik. Samalah juga dengan isu subsidi. Bila orang sembang dekat luar, okey, subsidi kena tarik, itu tarik subsidi, ini tarik subsidi. Kita tak bercakap soal subsidi kena tarik. Subsidi disasarkan. Jangan ubah perkataan kita sesuka hati. Bila kerajaan umumkan subsidi bersasar minyak diesel, kita duduk sembang dekat luar, subsidi diesel kena tarik. Dia bukan subsidi kena tarik. Subsidi disasarkan kepada orang-orang yang layak menerima subsidi. Itu sahaja. Yang kaya, kamu pendapatan RM15,000, RM20,000 sebulan, kamu layak tak dapat subsidi? Kamu tak layak dapat subsidi. Kamu bayar harga yang sepatutnya kamu bayar. Sebab kamu dah kaya. Orang miskin inilah yang sepatutnya diberikan subsidi. Subsidi bersasar, bukan subsidi ditarik balik. Ada beza dua tu. Cuba faham yang tu betul-betul. Kemudian soal subsidi ni juga, orang nak bercakap subsidi tarik. Antara perkara yang tak disembangkan oleh pembangkang soal subsidi ni, bukan masalah dia ni kena tarik ataupun disasarkan. Tapi subsidi ini, dia berkait rapat dengan harga barang. Katalah subsidi ditarik. Of course dalam kepala kita, harga barang akan naik. Inilah yang dimainkan oleh pembangkang. Pembangkang nak sebut benda ni bukan bertahun lah, berbulan-bulan. Nanti subsidi ayam kena tarik, harga ayam jadi mahal. Sekarang harga ayam mahal ke murah? Dan terbukti harga ayam hari ini lebih murah berbanding dengan harga ayam zaman Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Ini bukti yang jelas. Zaman Muhyiddin Yassin Perdana Menteri, ada subsidi tak? Ada subsidi. Berapa harga ayam? RM14, RM15 sekilo. Dan hari ini tak sampai RM10 sekilo tanpa subsidi. Zaman ada subsidi RM15. Zaman tak ada subsidi RM9, RM8,5.
Soal ada subsidi ke, soal tak ada subsidi ke, yang penting ialah harga barang tu. Bagi subsidi, harga mahal. Buat apa bagi subsidi? Ambil balik subsidi, tapi harga murah. Subsidi ayam ditarik balik, tapi harga ayam stabil. Subsidi telur ditarik balik, tapi harga telur lagi murah daripada zaman Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Itu paling penting. Soal berapa subsidi, banyak mana kena tarik itu, tarik itu, tarik ini hanyalah disebut sebagai manipulasi fakta yang dibuat oleh pembangkang untuk mengelirukan rakyat. Rakyat hanya nampak soal subsidi ditarik, tapi rakyat tak nampak kesan kepada tarikan subsidi itu. Bagi subsidi harga mahal, tak bagi subsidi harga murah. Yang mana rakyat nak? Rakyat tak fikir soal subsidi. Sebenarnya rakyat tak peduli pun. Bagi subsidi ke, tak bagi subsidi ke, yang penting aku beli ayam RM8.50, RM9 sekilo. Kamu bagi subsidi tapi harga ayam RM15, RM14. Apa guna bagi subsidi kalau harga ayam itu mahal? Apa guna bagi subsidi kalau harga telur itu mahal? Tak ada guna kita bagi subsidi. Soal macam mana kaedah subsidi itu perlu diuruskan supaya manfaatnya rakyat yang dapat. Itu paling penting untuk kita bincangkan. Sebab itu hari ini soal subsidi ke, soal cukai ke, yang paling penting ialah tata kelola, pengurusan, ketelusan dalam menguruskan aset-aset ataupun hasil dalam negara kita. Kita jangan orang kata terperangkap dengan satu naratif apabila kerajaan hari ini menarik subsidi ataupun buat cukai yang mendesak, yang menekan rakyat. Sedangkan tak semua rakyat rasa tertekan, tak semua rakyat rasa terdesak. Pembangkang ni dia hanya tahu condemn, dia hanya tahu kritik. Kita tak dengar lagi penyelesaian secara tuntas daripada pembangkang berkenaan dengan cukai, berkenaan dengan subsidi. Kalau kamu jadi kerajaan, macam mana cukai itu nak dikutip daripada rakyat? Jenis cukai macam mana? Berapa peratus cukai itu nak dibuat? Kalau kamu jadi kerajaan, adakah subsidi-subsidi ini akan diberikan balik? Subsidi ayam, subsidi telur akan diberikan balik kepada rakyat. Kita tanya soalan-soalan sebeginilah balik kepada pembangkang. Kritikan yang tidak ada cadangan kosong, tak ada makna bang. Pembangkang Perikatan Nasional mengkritik kerajaan, tapi adakah kritikan-kritikan itu memberikan satu orang kata cadangan lain yang lebih bermanfaat? Tak ada. Di mana alternatif kamu kepada kritikan-kritikan kepada kerajaan? Nak kritik boleh, tapi bawa lagi satu lagi alternatif. Tak setuju dengan pengurusan SST, tak setuju dengan pelaksanaan SST, fine, no problem. Tak ada masalah. Tapi kalau bukan SST, kamu nak buat apa? GST, okey? Berapa persen kamu nak buat GST? Ini kita kena tanya kepada Perikatan Nasional. Ini yang patut kita suarakan. Duk condemn saja, kritik saja. Tapi penyelesaian dia, cadangan dia ada tak? Tak ada. Mana ada penyelesaian cadangan daripada pembangkang? Sebab itulah orang duk kritik pembangkang ni, pembangkang paling lemah. Sebab pembangkang ni dia tidak ada satu inisiatif lain. Kalau dia jadi kerajaan, apa inisiatif dia yang lebih baik daripada kerajaan hari ini nak buat kepada rakyat? Apa dia? Alternatif kepada kerajaan, apa dia? Tak ada bang. Memang tak ada langsung. Sebab itu paling utama fokus kita ialah berkenaan dengan pengurusan, tata kelola, ketelusan dalam menguruskan hasil negara. Cukai, subsidi ini diuruskan dengan baik. Kita dapat rasa hari ini tuan-tuan. Rakyat dapat rasa daripada pengurusan hasil negara ni. SARA RM100, RM200 sebulan. Pergi kedai tak perlu bayar, ambil barang je, bagi IC terus dapat barang. Rakyat boleh rasa benda macam ni. Melainkan kalau pembangkang lah, aku tak tahulah Perikatan Nasional rasa ke tidak. Dan saya cukup yakin ramai penyokong pembangkang sekalipun, walaupun dia menyokong pembangkang, tapi dia tetap juga dapat manfaat daripada pengurusan hasil negara, hasil kutipan cukai dan juga subsidi bersasar yang dibuat oleh Kerajaan Madani pada hari. Dan untuk rekod, inilah dia yang disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan dengan reformasi institusi. Ramai orang duduk bersembang, pembangkang lah kebanyakannya duduk bercakap kononnya tak ada dah reformasi, dah jadi reformati. Yang kerajaan buat ni reformasi ni. Nak bereformasi lah ni. Iaitu ambil hasil daripada orang kaya, bagi kepada orang miskin supaya jurang perbezaan orang kaya dan orang miskin tu dapat dirapatkan. Inilah kerajaan buat. Inilah benar reformasi. Dan reformasi inilah yang sedang berjalan pada hari ini. Selepas lebih 2 tahun lebih jadi kerajaan.
Dan saya cukup yakin bahawa segala usaha yang dibuat oleh kerajaan hari ini, setiap sen yang dikutip daripada hasil cukai, tak kiralah cukai itu namanya apa, SST ke, GST ke, kan, kaedah macam mana nak guna, mekanisme macam mana nak guna, tapi kita yakin hasil daripada kutipan cukai ini benar-benar sampai ke tangan rakyat, sama ada dalam bentuk bantuan pendidikan, kesihatan, perumahan, infrastruktur dan sebagainya lah. Yang penting hasil kutipan cukai itu sampai kepada rakyat, rakyat dapat rasa manfaatnya, rakyat dapat nikmati. Pergi kedai, bantuan e-kasih SARA, bagi IC, ambil barang, tak payah bayar. Itu yang rakyat dapat rasa sampai ke hari ini. Tuan-tuan, pilihan di tangan kita. Kita nak bergaduh, kita nak berbalah tentang label atau angka atau mekanisme, ataupun kita nak menyokong satu usaha kerajaan untuk pastikan hasil negara kita ni benar-benar sampai kepada rakyat. Kita nak bergaduh tentang mekanisme kaedah mana yang lebih bagus, SST ke, GST ke, atau kita nak fikir macam mana kerajaan menguruskan hasil ini supaya hasil-hasil yang dikutip daripada rakyat kembali kepada rakyat balik. Kutip daripada orang kaya, pergi kepada orang miskin, supaya orang miskin juga boleh rasa dan supaya perbezaan jurang antara orang kaya dan miskin itu dapat kita rapatkan. Kita kena akui, kerajaan Madani ini bukan satu kerajaan yang sempurna. Tapi kerajaan inilah yang bersungguh-sungguh nak jaga rakyat-rakyat bawahan, B40. Tanyalah siapa-siapa sekalipun, pakar ekonomi ke, pakar politik ke, semua akan mengatakan benda yang sama. Iaitu kerajaan Madani hari ini memang betul-betul jaga rakyat bawahan di kalangan B40. Rakyat yang betul-betul miskin. Dan inilah yang dihasratkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, bahawa kerajaan tekad untuk membasmi miskin tegar di kalangan rakyat. Ini yang kerajaan kena nak buat. Dan insya-Allah kita bagi sokongan penuh kepada kerajaan tanpa belah bagi. Kita janganlah termakan dengan fitnah-fitnah dakyah ke adu domba daripada Perikatan Nasional hari ini. Sekian daripada saya, itu saja. Terima kasih banyak. Jangan lupa like video ni dan juga subscribe channel ni. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.